Majoriti artis tidak mampu dan tidak sepatutnya dipaksa menanggung hutang yang membunuh masa depan mereka. My Creative Ventures menerima 12.5 juta ringgit pada tahun 2026. Tetapi realitinya jelas. Majoriti artis tidak mampu dan tidak sepatutnya dipaksa menanggung hutang yang membunuh masa depan mereka. Kreativiti bukan mesin kilang. Ia datang dengan risiko, keberanian dan juga percubaan. Jadi Malaysia memerlukan perubahan yang berani, bukan sekadar kosmetik. Dan di sini kita perlukan program padanan geran yang cepat dan telus, bukan kertas kerja yang setebal manuskrip yang akhirnya berhabuk. Dan juga hub latihan dan inkubasi sebenar, bukan bengkel seharian yang kadang-kadang tidak membawa apa-apa kemajuan. Dan juga akses pasaran global yang strategik, bukan promosi tempatan yang kita ulang tahun demi tahun yang lakukan tanpa hasil. Dunia yang memberi ganjaran kepada mereka yang berani mencipta. Kita tahu. Dan di sini bagaimana kita mahu pembikin filem, pemuzik, pereka, animator dan juga pembangun permainan video dan juga seluruh ekosistem kreatif menghasilkan karya yang bertaraf dunia jika separuh hidup mereka dihabiskan merayu geran kecil dan juga mengisi borang yang tidak ada siapa pun yang peduli.